Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Mengapa seorang penyerang kebangsaan sanggup memilih Terengganu walaupun mempunyai pilihan lain? Adakah faktor keuangan, peluang beraksi, atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar sehingga Romel Morales sendiri mengakuinya? Salam sejahtera dan selamat datang ke Nadi Sukan. Saluran yang membawakan kupasan mendalam, analisis terkini dan cerita paling hangat dalam dunia sukan tanah air dan antarabangsa. Menurut laporan Makan Bola, penyerang Harimau Malaya, Romel Morales, mendedahkan bahawa faktor terbesar yang mendorong beliau menyertai Terengganu FC ialah kekuatan penyokong sang penyu yang sentiasa memenuhi Stadium Sultan Nizam Zainal Abidin dan mencipta suasana luar biasa pada setiap hari perlawanan. Romel Morales mengakui beliau sudah lama mengenali kehebatan penyokong Terengganu sejak beraksi bersama beberapa klub lain di Malaysia. Beliau menjelaskan bahawa setiap kali bermain di Stadium Sultan Nizam Zainal Abidin sebagai pemain lawan, beliau sendiri merasai tekanan luar biasa yang diberikan oleh ribuan penyokong tuan rumah. Menurut Morales, suasana stadium yang penuh dengan sorakan penyokong menjadikan Terengganu sebuah pasukan yang amat sukar ditewaskan di laman sendiri. Kini, beliau berasa teruja kerana berpeluang berada di pihak yang menerima sokongan tersebut, bukan lagi menjadi mangsa tekanan penyokong. Morales menyertai Terengganu FC secara pinjaman daripada Johor Darul Takzim, JDT, bagi musim 2026-2027. Beliau juga bakal menggalas tanggungjawab menggantikan dua penyerang import yang meninggalkan pasukan sebelum ini. Kenyataan Romel Morales menunjukkan bahawa dalam bola sepak moden, penyokong memainkan peranan yang jauh lebih besar daripada sekadar memenuhi tempat duduk stadium. Mereka mampu menjadi pemain ke-12 yang memberi kelebihan psikologi kepada pasukan sendiri. Terengganu sememangnya terkenal sebagai antara kelab yang memiliki kelompok penyokong paling setia di Malaysia. Walaupun prestasi pasukan turun naik, sokongan daripada penyokong tidak pernah luntur. Bagi pemain seperti Morales, suasana stadium yang hidup boleh meningkatkan keyakinan ketika beraksi, terutama ketika berdepan perlawanan besar. Pengalaman beliau sebagai pemain lawan memberikan gambaran yang lebih tepat tentang betapa sukarnya bermain di Kuala Terengganu apabila stadium dipenuhi penyokong. Kehadiran Morales juga dilihat mampu meningkatkan lagi ketajaman jentera serangan sang penyu. Sebagai pemain berpengalaman di Liga Malaysia, beliau tidak memerlukan tempoh penyesuaian yang panjang kerana sudah mengenali corak permainan Liga ini. Selain itu, perpindahan secara pinjaman daripada JDT memberi peluang kepada Morales mendapatkan lebih banyak minit permainan secara konsisten. Ia juga memberi manfaat kepada Harimau Malaya kerana Morales mampu mengekalkan prestasi terbaik menjelang tugasan antarabangsa. Bagi Terengganu pula, kehadiran pemain berkualiti seperti Morales memberi harapan baharu untuk mencabar kelompok teratas Liga Super serta bersaing dalam kejohanan piala. Sekiranya hubungan antara Morales dan penyokong Terengganu terus berkembang dengan baik, beliau berpotensi menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam skuad sang penyu musim ini. Perpindahan Romel Morales ke Terengganu bukan sekadar pertukaran kelab, tetapi menunjukkan betapa besarnya pengaruh penyokong dalam menentukan destinasi seorang pemain profesional. Kini, tumpuan terarah kepada sama ada beliau mampu membalas kepercayaan itu dengan jaringan gol dan prestasi cemerlang sepanjang musim. Kehadiran Romel Morales juga membawa dimensi baharu kepada corak permainan Terengganu FC. Beliau bukan sekadar penyerang yang menunggu peluang di dalam kotak penalti, malah mampu bergerak ke ruang kosong, membantu membina serangan dan membuka ruang kepada rakan sepasukan. Fleksibiliti ini memberi lebih banyak pilihan taktikal kepada jurulatih. Selain pengalaman di Liga Malaysia, Morales juga sudah biasa menghadapi tekanan dalam perlawanan berintensiti tinggi. Pengalaman bersama Kuala Lumpur City FC, Johor Darul Takzim dan Harimau Malaya menjadikan beliau antara penyerang yang cukup matang untuk memimpin jentera serangan Terengganu apabila berdepan saat-saat sukar. Persaingan dalam skuad Terengganu juga dijangka menjadi lebih sihat. Kehadiran seorang penyerang berkualiti akan meningkatkan motivasi pemain lain untuk membuktikan kemampuan masing-masing. Persaingan seperti ini lazimnya memberi kesan positif terhadap prestasi keseluruhan pasukan sepanjang musim. Dari sudut penyokong pula, kenyataan Morales yang menghargai sokongan mereka pastinya memberikan suntikan semangat. Penyokong sentiasa mahu melihat pemain yang benar-benar menghormati kelab dan menghargai kehadiran mereka.
bukan sekadar datang untuk memenuhi kontrak semata-mata. Terengganu kini mempunyai peluang untuk membina keserasian yang lebih mantap antara pemain tempatan dan import. Jika Morales berjaya membentuk persefahaman dengan rakan sepasukan dalam tempoh awal musim, jentera serangan sang penyu berpotensi menjadi antara yang paling berbahaya dalam Liga Super. Bagi Johor Darul Takzim pula, perpindahan secara pinjaman ini boleh dianggap sebagai langkah yang memberi manfaat kepada semua pihak. Morales berpeluang memperoleh lebih banyak minit permainan, manakala JDT dapat memastikan pemain mereka terus berada pada tahap kecergasan dan prestasi terbaik. Prestasi Morales bersama Terengganu juga akan dipantau rapat oleh barisan kejurulatihan Harimau Malaya. Sekiranya beliau konsisten menjaringkan gol dan mempamerkan aksi cemerlang, peluang untuk terus menjadi pilihan dalam skuad kebangsaan sudah tentu semakin cerah. Dalam bola sepak moden, hubungan antara pemain dan penyokong sering menjadi pemangkin kepada kejayaan sesebuah pasukan. Apabila pemain merasakan sokongan yang tidak berbelah bahagi, mereka lazimnya lebih bersemangat untuk memberikan aksi terbaik di atas padang. Musim 2026-27 dijangka menjadi cabaran baharu buat Romel Morales. Harapan penyokong terhadapnya pasti tinggi, memandangkan beliau dibawa masuk untuk memperkuatkan jentera serangan dan membantu Terengganu bersaing merebut kedudukan terbaik dalam semua kejohanan yang disertai. Romel Morales kini memikul tanggungjawab besar untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Junior Sam dan Yan Mabela. Perbandingan antara beliau dengan dua bekas penyerang import itu pasti tidak dapat dielakkan. Namun, setiap pemain mempunyai kelebihan tersendiri dan Morales perlu membuktikan bahawa beliau mampu membawa identiti serta impak tersendiri kepada jentera serangan sang penyu. Satu lagi faktor yang boleh memberi kelebihan kepada Morales ialah beliau sudah memahami budaya bola sepak Malaysia. Berbeza dengan pemain import baharu yang memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan cuaca, corak permainan dan intensiti Liga Super, Morales sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun di negara ini. Kelebihan ini membolehkan beliau memberi impak lebih awal sejak permulaan musim. Jika Terengganu berjaya memanfaatkan pengalaman serta ketajaman Morales di bahagian serangan, peluang pasukan untuk bersaing dalam kelompok teratas Liga Super akan menjadi lebih cerah. Kombinasi pemain berpengalaman, sokongan padu penyokong dan perancangan taktikal yang tersusun boleh menjadi ramuan penting dalam usaha sang penyu mencipta musim yang lebih cemerlang. Akhirnya, kata-kata Romel Morales mengenai penyokong Terengganu bukan sekadar pujian biasa, tetapi satu penghargaan terhadap kekuatan sebenar yang dimiliki kelab tersebut. Kini, segala harapan akan diterjemahkan di atas padang. Penyokong pasti menantikan detik beliau menjaringkan gol pertama dengan jersey Terengganu FC sebagai permulaan kepada perjalanan yang diharapkan penuh kejayaan bersama sang penyu. Akhir sekali, perpindahan ini bukan sahaja memberi cerita menarik kepada penyokong Terengganu, malah turut menambah kemeriahan Liga Super Malaysia. Kehadiran pemain berkualiti seperti Romel Morales dijangka meningkatkan daya saing Liga serta menjadikan setiap perlawanan sang penyu lebih dinanti-nantikan oleh peminat bola sepak tanah air. Apa pendapat anda? Adakah Romel Morales mampu menjadi peledak utama Terengganu FC musim ini? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe untuk lebih banyak berita serta analisis bola sepak terkini. Terima kasih. Jumpa lagi.